Saya sudah buat keputusan dan keputusan saya itu muktamad ya Hormat. Kalau tidak setuju 43. Yang tak puas hati boleh keluar ya Hormat. Saya tidak setuju ya Hormat. Saya tidak akan melanggar. Saya bukan buat keputusan. Okay. I'm not getting people out of the house. Saya faham ya Hormat. Saya faham. Tetapi yang berhormat berperangai macam saya tak boleh kontrol. Sudah ya Hormat. Kita boleh kontrol tak? Kalau dikatakan UMNO itu satu perkataan yang menyalahi. Jadi yang berhormat kena buat uling, memang dia salah. Okey, ya Hormat. Okey, pukul senang. Saya dengar pukul senang saya. Yang lain boleh duduk. Kalau saya dengar pukul senang saya. Okey, saya dah dengar Ali Ahmad. Saya akan beri penjelasan. Saya beri penjelasan pada Yang Hormat. Yang Hormat sudah di-refer kepada jawatan kuasa. Kalau saya buat interpretasi sendiri, macam mana jawatan kuasa nak buat keputusan? Yang Hormat, ini untuk nak memastikan supaya orang lain tidak lagi menggunakan perkataan tersebut kalau diketahui penggunaan perkataan itu salah. Itu sekarang itu mesti ada bunyi implementary. Apa yang dikatakan UMNO APO itu satu yang implementary. Ya. Adakah salah kalau tak disebut UMNO, tak disebut APO? Yang Hormat, sudah ya Hormat. Saya sudah. Dia yang kata, bukan saya kata. Timbalan speaker. Kebiasaannya apa yang kita lihat, timbalan speaker ataupun speaker akan bertanya kepada orang yang mengeluarkan kata-kata itu sama ada berniat untuk menghina. Saya tak dengar kali ini dan saya rasa tidak berniat untuk menghina tapi menyatakan hakikat, bukan untuk menghina. Yang Hormat, duduk Yang Hormat. Saya pun cakap saya tidak akan putuskan untuk jawatan kuasa Yang Hormat. Yang Hormat, speaker dah tanya tadi. Yang Hormat, saya nak sebut bahawa Yang Hormat speaker dah bagi ruang proporsional supaya menarik tapi dia tak mau tarik. Kalau Yang Hormat tanya saya sama ada saya ada niat sebab saya tidak ada niat untuk nak menghina. Bodoh Pak. Jawatan kuasa akan kebebasan bahawa tidak secara jadi saksi kali apabila kerajaan Barisan Nasional begitu mempunyai keupayaan yang tinggi untuk bekerjasama dengan syarikat antarabangsa. Yang bekas menteri dari kabinet Israel. Ini satu kehebatan. Tidak pernah dilakukan oleh dunia yang lain, tetapi Malaysia sahaja. Kerajaan UMNO Barisan Nasional. Baik Ahmad. Yang berhormat. Yang berhormat. Pokok senang dah buat ucapan, cukuplah. Saya jemput. Jadi saya nak katakan saya tidak ada niat menghina. Sri Gading. Datuk yang dipertua. Saya pun turut rasa bangga. Saya pun turut rasa bangga dengan kesungguhan UMNO mempertahankan APO walaupun dia tahu ianya daripada Israel. Ianya hakikat dan memang kita nak beritahu satu dunia. Baik, Sri Gading. Datuk yang dipertua. Dah dijelaskan. Kalau dah dijelaskan, tak ada niat untuk menghina. UMNO, Datuk betul. Datuk. Saya baik menyebut UMNO, APO cara budak-budak sebenarnya menghina UMNO. Dan saya merasa penghinaan ini jenis ejek kad yang dibuat. Bukanlah yang diputar belit. Yang Muhammad Ibu ucapkan ni. Lepas kena dihadapkan kepada jawatan kuasa. Sudahlah. Dia tak menjawab. Kita nak tengok jawatan kuasa. Yang Muhammad tu. Memang yang dikeluar. Point of order. Dekat sana tadi pokok sudah suruh tarik balik. Point of order. Saya rasa speaker hancur. Ya, timbalan betul speaker. Betul speaker. Saya menggunakan
Saya dapat syarat 26(1)(p). Saya ikut prosedur tadi, merujukkan apa yang disebut oleh Seri Gading. UMNO, UMNO telah diulang berkali-kali sama dengan wajib pokok sena. Saya mohon dalam laporan bicara yang bermakna saya menjelaskan saya 20 apabila dalam 26(1)(p) supaya saya mengusulkan bahawa Seri Gading dirujuk kepada jawatan pemberantasan mereka dan kebebasan. Saya rasa apa yang mereka cakap itu kejelasan UMNO apa bukan menjawabkan diri saya. Berai jelas Seri Gading sebut UMNO apa itu tidak apa yang dilakukan oleh beberapa pembangkang sama ada untuk menghina atau tidak boleh jelaskan yang dilakukan oleh beberapa pembangkang berhina tahun ada. Ini yang saya tak boleh terima. Saya orang alasan boleh terima apa itu kita boleh terima, kita tak boleh terima. Usul itu diluruskan. Saya nak Seri Gading boleh bela diri dalam jawatan kuasa. Saya ada penjelasan kita dan bapa-bapa tunjuk kita rasa ini sudah melampau lah yang nak batu dengan macam ni lah. Jangan. Yang berhormat, ini UMNO bercakap soalan UMNO sendiri, Yang Berhormat. Dia bukan menuduh DAP, CKR ataupun PAS. So speaker, boleh kita kata Dato' Speaker, undi biar Seri Gading mempertahankan diri. Dia yang ucap, dia harus mempertahankan diri. Bagi saya, kesalahan Seri Gading ini sama dengan pokok sena. Bagi saya itu yang Muhammad Dato' usul ini untuk menunjukkan bahawa Seri Gading telah melanggar dengan ni. Yang Berhormat, duduk Yang Berhormat. Bagaimana saya apabila pembangkang mengatakan Yang Berhormat, ini satu duduk kepada UMNO. Duduk Yang Berhormat. Okey, duduk Yang Berhormat. Duduk Yang Berhormat. Itulah you tak faham. Yang Berhormat Batu telah membawa suatu usul dan telah ada sokongan. Saya mohon mengikut peraturan 31 untuk ini dibahaskan sekarang. Yang Berhormat, Yang Berhormat, saya tidak buat keputusan ini, Yang Berhormat. Ini kalau inilah yang dibuat kita dalam Dewan ini, tak ada kerja kita jadi, Yang Berhormat. Okey, Yang Berhormat. Yang Berhormat. Ibu Timur soal nasihatkan jangan buat begini. Yang Berhormat, apa yang Seri Gading buat tadi, dia Speaker, saya
Ya, Yang Amat. Ya, Yang Amat. Sanggup Secara diri, Tuan Yang Ketua, Tuan Pengerusi, duduk-duduk yang lain duduk dengar. akan selesai. Gunakan peraturan 90, buat keputusan speaker dan muktamadkan apa yang telah berlaku.